Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan berkaitan tajuk model Dig and Carry bagi subjek Teknologi Pendidikan BBD 20202. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Nazim Daniel bin Johari, Amir Syahmi bin Muhammad Aziz dan saya, Nur Syarafah. Baik, kita akan mula dengan slide pertama. Jadi slide pertama adalah definisi reka bentuk, di mana definisi reka bentuk adalah sesuatu pengetahuan berkait dengan penyusunan bahan secara terancang dalam menghasilkan produk. Jadi komponen bagi para pengajar, pelajar, mereka akan mendapatkan bahan sistem penyampaian dengan cara beradaptasi antara satu sama lain. Jadi itu adalah untuk slide pertama. Okey, kita akan terus ke slide kedua, iaitu model reka bentuk dan carry. Jadi pertama adalah model reka bentuk pengajaran Dig dan carry ini adalah berorientasi sistem bagi model yang melibatkan pembinaan bahan untuk jangka panjang dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan. Jadi ini adalah untuk slide kedua. Saya akan menerangkan berkaitan apa isi-isi utama yang ada dalam model Dig dan Carry. Model Dig and Carry ini merupakan model yang sistematik dan juga sistem yang berulang. Seterusnya, antara komponen yang ada ialah yang pertama, guru, yang kedua, pelajar, yang ketiga, bahan dan yang keempat, persekitaran. Ia juga memberikan 3 poin penting, iaitu fokusnya untuk mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, digunakan untuk dalam penilaian berterusan. Yang ketiga, penambahbaikan yang dilakukan berdasarkan maklum malas. Seterusnya, model ini mempunyai 9 langkah. Yang pertama, mengenal pasti maklumat pengajaran. Sebagai contoh, kemungkinan para pengajar akan merangka satu rangka-rangka yang dapat meningkatkan matlamat sesuatu subjek tersebut. Untuk seterusnya, buat analisis pengajaran. Buat analisis ni macam mereka mungkin akan asingkan dari pelajar yang resultnya rendah dan pelajar yang resultnya tinggi. Dan juga mereka akan mengenal pasti ciri-ciri dan perlakuan peringkat masuk murid-murid. Seterusnya, dan mereka juga akan membuat objektif prestasi. Kerana setiap objektif dan apa yang mereka akan capai ni sebenarnya penting agar mereka dapat tahu sebenarnya para pelajar ni dapat kepandaian mereka tahap di mana. Dan juga mereka dapat bina item ujian dari rujukan kriteria. Seterusnya, bina strategi pengajaran. Bina dan pilih bahan pengajaran. Dan juga reka bentuk atau jalankan penilaian formatif. Akhir sekali, semak semula pengajaran. Okey, ini antara 9 langkah. Jadi kita akan mula dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah matlamat pengajaran boleh didapati daripada senarai matlamat pengajaran, taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum, masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran. Itu adalah langkah pertama. Bagi langkah kedua adalah matlamat pengajaran akan dianalisis untuk mengenal pasti kemahiran sebenarnya dan prosedurnya. Itu adalah langkah kedua. Bagi langkah ketiga adalah pengetahuan atau kemahiran sedia ada yang berkaitan akan membantu pelajar menguasai pelajaran baru yang akan dipelajari. Langkah keempat merupakan objektif yang harus dikenal pasti. Antaranya ialah objektif subordinate
yang akan membantu dalam mencapai objektif terminal dan juga akan menetapkan matlamat pengajaran. Langkah kelima, item ujian digunakan untuk mengukur sama ada pelajar-pelajar ini mampu atau tidak mampu memahami silibus yang dipelajari. Langkah keenam, strategi pengajaran yang cukup dalam aktiviti sebelum pengajaran. Sebagai contoh, dari segi slide yang dibentangkan ataupun latihan dan juga tindak balas yang para pelajar ni tunjukkan atau ketika mereka menjalani ujian ataupun juga aktiviti susulan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan huraian bagi langkah ketujuh, iaitu bahan-bahan seperti panduan belajar, bahan media, panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan. Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran, bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan. Bagi langkah ke-8 ialah setelah selesai draft awal pengajaran, langkah berikut ialah menjalankan beberapa siri penilaian dan untuk mengumpul data yang boleh digunakan untuk memperbaiki pengajaran. 3 jenis penilaian formatif iaitu penilaian individu, penilaian kumpulan kecil dan penilaian luar atau pemerhatian. Dan langkah yang terakhir ialah langkah ke-9. Data yang diperolehi daripada penilaian formatif boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang mungkin terdapat pada mana-mana langkah reka bentuk yang boleh menjejaskan pencapaian objektif pengajaran. Sekian sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 6. Terima kasih.